Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Isai Smart saja selalu hidup korang sentiasa bahagia datang. So hari ini saya nak buat apa? Hari ini adalah birthday saya, Raya Haji yang ketiga. So benda yang pertama saya buat adalah makan. This one makan. Hari ini adalah video vlog je. Tak tunjuk kau makan ni, just tunjuk makanan saja. Okay. So sekejap lagi kita tengoklah apa yang kita buat pada hari birthday saya. So happy birthday untuk diri sendiri. Cuba kejap lagi kita edit video pada hari jadi kita ya. Satu je. Hari ni saya beli barang tadi. Takkan nak tunjuk kan, malas saya beli ni. Okay, dengan this one kita nak buat tiramisu guys. So let's go. Tapi saya tak tengok lah, nanti saya letak resepi tapi resepi ChatGPT. Okay guys, so ni tiramisu yang Is buat. So inilah tiramisu yang Is buat. Tak adalah cantik sangat pun kan, saja buat untuk makan je, makan sendiri. Kalau untuk jual takkan nak buat macam ni juga. So jom kita rasa apa rasa dia. Okay, jom kita rasa. Okay, bismillah. Tengok dah sini lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ni yang Is buat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap guys. Allah. Jatuh pula lighting kita. Sedap guys. Rasa apa? Tiramisu lah guys. Tahulah, Is suka makan tiramisu. Tapi harga dia ni kita buat sendiri guys. Sebaik kita jumpa lady finger tu. Kalau tidak, pisang mat. Tapi bukan yang apa, bonomi apa benda tak. Ni jenama lain lah. Sedap guys. Sendiri buat memang lah. Sedap guys. Apa? Tergolek pula. So habislah kita punya vlog di hari kelahiran. Tiba kan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Nanti kita tengok video apa yang kita nak buat. Bye.